Dalang. Kalau picok ni aduh. Kena bayar dang lah. Orang tua ni setiap masa duduk depan kabok. Orang tua rambut oren depan Hajar Aswad. Ni Hajar Aswad. Ni dia duduk relax je. Buat lain dia duduk sepik. Dahsyat dia. Suasana ada belalang dekat kampung. 2 ekor belalang. Kalau terpicok memang kena bayar dam. Alhamdulillah. Hari ni duduk tepi otai. Dia orang lama abang tengok memang ada sokmo. Dia kursi se. So kita sekarang sedang menghadap Kaabah untuk menunggu isyak di saf pertama.